Emas simpanan untuk dilupakan. Emas lagi dipandang, lagi bertambah simpanan. Berbeza dengan duit. Lagi disemak bakinya, lagi cepat duit itu habis dibelanjakan. Pelik, tetapi itulah realitinya. Sebab itu kita perlu adakan satu simpanan yang dinamakan simpanan untuk dilupakan, forgotten saving. Forgotten saving ini penting supaya duit simpanan tuan-puan tidak bocor, bahkan semakin bertambah. Cara berkesan untuk mengawal masalah kebocoran simpanan ialah menyimpannya dalam bentuk emas. Bila simpan emas, ini secara automatik tuan-puan akan hilang rasa berduit. Berduit itu penting, tapi rasa berduit itu paling bahaya. Kita cenderung belanja berlebihan dan tidak berkira bila rasa berduit. Akhirnya membuatkan duit kita bocor dan membazir. Ini adalah salah satu penyakit kewangan. Simpan sikit-sikit, sekali bocor jumlahnya banyak. Bagi tuan-puan yang nak jadikan emas sebagai forgotten saving, cara yang berkesan ialah mulakan dahulu dengan 1 gram 1 bulan. Tuan-puan perlu disiplinkan perkara ini dahulu sehingga ia jadi tabiat. Tabiat inilah yang akan membentuk kepada kekayaan tuan-puan. Simpanan yang berkesan perlu dipaksa. Dapat gaji, paksa diri beli 1 gram melalui akaun emas Gap. Kalau tak mampu 1 gram sebulan, simpanlah 100 sebulan di akaun Gap pun dah memadai daripada tak menabung langsung. Gunakan sahaja platform akaun Gap ini untuk tuan-puan mengumpul aset emas secara sedikit demi sedikit. Simpan sedikit-sedikit tetapi berterusan adalah lebih baik berbanding beli banyak dan terus berhenti. Tuan-puan nak mulakan simpanan emas, boleh rujuk pin video di profil 5 langkah daftar akaun Public Gold. Saya akan bantu tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.